Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hasna binti Taha daripada SMK Tasik, Guru Cemerlang Kimia akan membuat perkongsian tentang teknik menjawab kimia kertas 3. Baiklah, kita pergi kepada part pertama, bahagian pertama iaitu dua jenis item yang terdapat di dalam kertas 3. Yang pertama iaitu bahagian berpandu dan juga tidak berpandu. Bagi berpandu, soalan yang diberikan adalah lengkap dengan lengkap dengan prosedur di mana murid akan melaksanakan amali berdasarkan arahan yang diberikan dalam soalan. Yang kedua, murid perlu melengkapkan dan menjawab soalan yang diberikan. Sekarang kita pergi kepada soalan berkaitan kertas 3 yang tidak berpandu di mana prosedur tidak diberikan. Apa yang perlu dibuat oleh murid? Yang pertama, murid perlu merancang bagaimana menjalankan eksperimen. Yang kedua, memilih teknik serta alat dan bahan. Ketiga, mengumpul, merekod dan mentafsir data. Dan juga yang keempat, membuat laporan ataupun mereka bentuk eksperimen. Di sini saya ingin memberikan tips di mana kebiasaannya soalan disertakan dengan gambar rajah sebagai panduan untuk murid melaksanakan amali tanpa prosedur. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian pertama iaitu apa yang perlu dibuat pada 15 minit pertama. Baiklah, yang pertama, murid perlu menyemak alat radar sama ada ataupun tidak. Dan yang kedua, perlu menyemak kefusian alat radas. Dan yang ketiga, menyemak kuantiti dan pastikan semua alatan dan radas cukup. Baiklah, seterusnya, apa yang perlu dibuat 30 minit pertama di mana murid akan baca dan fahamkan soalan. Yang kedua, gariskan kata kunci. Dan yang ketiga, melukis carta alir. Baiklah, kita pergi kepada bahagian penting yang pertama, apa yang perlu dikuasai oleh murid untuk mendapat markah lengkap 15 markah untuk kertas 3. Yang pertama, murid perlu menguasai bahagian pemerhatian di mana ia adalah melibatkan kelima-lima panca indera di mana murid perlu mengumpul maklumat dengan menyatakan pemerhatian berdasarkan 5 panca indera. Yang pertama dengan melihat, yang kedua dengan mendengar, yang ketiga dengan bau, yang keempat dengan rasa dan yang kelima dengan deria sentuh. Baiklah, kita pergi kepada contoh soalan yang melibatkan pemerhatian di mana murid perlu perhatikan gambar rajah yang diberikan kerana sebahagian jawapan boleh diperoleh daripada gambar rajah. Seperti yang terdapat di dalam soalan, warna larutan ini, tanda X tersebut, warna larutan itu adalah berwarna kuning dan murid boleh mendapat idea untuk mendapatkan jawapan bagi soalan pemerhatian. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian kedua iaitu mengelas. Di mana mengelas adalah melibatkan kebolehan mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri dan sifat. Yang pertama, tips yang pertama, murid perlu melukis jadual menggunakan pembaris. Dan yang kedua, setiap lajur mesti dilukis tajuk dan unit jika ada dengan betul. Ini antara unit yang perlu diletak semasa murid menulis lajur dan juga di dalam jadual. Seterusnya, saya kongsikan juga contoh soalan yang melibatkan proses mengelas. Yang pertama, contoh soalan Sarawak 2023 di mana soalan tersebut
menyatakan kelaskan tindak balas berikut kepada tindak balas perlahan dan tindak balas cepat. Diberikan pilihan dan murid perlu mengelaskan kepada bentuk jadual dan diletakkan tajuk. Jika tiada unit, murid tak perlu meletakkan unit tersebut. Ada tips penting yang perlu diingat oleh murid. Yang pertama, penggunaan istilah bagi kadar tindak balas, di mana penggunaan istilah tinggi ataupun rendah. Yang kedua, untuk masa, murid perlu menulis sama ada pendek ataupun panjang. Yang ketiga, dari segi kepekatan, murid boleh menulis sama ada tinggi ataupun rendah. Baiklah, kita pergi kepada bahagian seterusnya di mana murid boleh mengukur, diuji dengan mengukur dan menggunakan nombor. Yang pertama, apakah yang perlu dikuasai? Iaitu kebolehan mengumpul maklumat secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan unit piawai. Kedua, pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Dan yang ketiga, semua nilai mesti ditulis dengan tempat perpuluhan seragam dan unit yang betul. Baiklah, kita pergi kepada contoh soalan dan juga penguasaan bahagian mengukur dan menggunakan nombor. Pastikan unit pengukuran adalah betul. Sekiranya tidak disediakan jadual, perlu lukis jadual dengan betul dan meletakkan tajuk. Ini adalah contoh jadual yang disediakan untuk menjawab soalan mengukur dan menggunakan nombor. Baiklah, di sini saya kongsikan juga radas dan juga ketepatan bacaan serta contoh bacaan dan unit. Kebanyakan alat dan radas bermula daripada pembaris, penimbang elektronik, jam randik, silinder penyukat, pipet, termometer, voltmeter, ammeter dan pH meter menggunakan satu tempat perpuluhan. Manakala biuret sahaja menggunakan dua tempat perpuluhan. Di sini saya sertakan contoh bacaan dan unit di mana biuret sahaja menepati dua tempat perpuluhan. Di sini saya sertakan tips bagi untuk mengukur dan menggunakan nombor. Pastikan unit pengukuran adalah betul. Sekiranya tidak disediakan jadual, perlu lukis jadual dengan betul dan meletakkan tajuk. Baiklah, kita pergi kepada bahagian seterusnya di mana murid perlu menguasai tentang membuat inference. Inference menyatakan inference yang sesuai adalah menerangkan pemerhatian di mana murid mesti memberi inference yang berkaitan dengan pemerhatian. Baiklah, di sini saya kongsikan juga contoh soalan di mana yang pertama, murid nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini di mana jawapan tersebut perlu disertakan mendakan kuning kelihatan. Biasanya disambung dengan soalan inference berdasarkan pemerhatian dalam E1, nyatakan inference dan jawapannya mestilah berkait dengan pemerhatian tersebut di mana murid menyatakan sulfur terbentuk. Baiklah, di sini saya boleh simpulkan bahawa pemerhatian dan inference mempunyai hubungan di mana kesimpulan adalah berdasarkan bukti asas eksperimen yang telah dijalankan semasa pemerhatian. Baiklah, di sini saya kongsikan juga kita ada 5 bahagian, 5 panca indera yang melibatkan pemerhatian dan juga inference. Yang pertama dari segi penglihatan, bau, rasa, pendengaran dan juga sentuhan. Di mana contoh yang pertama, jika dia melibatkan warna, elektrod kupon menebal, gelembung gas tidak berwarna. Contoh yang pertama, gas perang terbebas. Inference-nya adalah gas nitrogen. Dan juga larutan berwarna biru, inference-nya adalah kupon 2 sulfat. Ini adalah contoh pemerhatian dan juga inference yang disediakan di mana hubungan antara pemerhatian dan inference adalah sangat rapat. Di mana murid perlu menguasai pemerhatian dan memberi jawapan semasa membuat inference. Baiklah,
kita pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu bahagian meramal. Meramal adalah melibatkan kebolehan membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Ini saya kongsikan juga contoh soalan yang melibatkan soalan meramal. Contoh yang pertama, asid hidroklorik dengan kepekatan P mol DM3 digantikan dengan asid sulfurik pada kepekatan yang sama. Ramalkan masa yang diambil untuk tanda X kelihatan dengan lebih jelas. Murid perlu saya menyediakan contoh jawapan juga di sini, di mana murid menulis masa yang diambil untuk tanda X kelihatan lebih jelas adalah singkat. Dan ataupun murid boleh gunakan perkataan lebih tinggi ataupun lebih rendah. Di sini saya kongsikan tips untuk murid di mana murid perlu mengelakkan penggunaan simbol iaitu lebih ataupun kurang ataupun simbol sama dengan. Dan di bawahnya saya sertakan juga penerangan bagi soalan untuk ramalan. Baiklah, kita pergi kepada bahagian seterusnya. Kita ada bahagian berkomunikasi. Bahagian berkomunikasi adalah meliputi menerima, memilih, mengorganisasi dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan, jadual, graf, rajah ataupun model, carta alih dan juga carta bar. Baiklah, kita pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu kita ada contoh soalan dan pembinaan jadual, di mana murid perlu melukis jadual menggunakan pembaris. Yang kedua, menjadualkan data. Untuk melukis jadual, pastikan murid menggunakan pembaris, laju dengan tajuk serta unit jika ada. Dan yang ketiga, semua data perlu dipindahkan dengan betul. Ini disertakan juga contoh jadual yang melibatkan aspek komunikasi. Baiklah, kita pergi kepada yang ketiga. Ini adalah antara part penting ataupun bahagian penting semasa aspek komunikasi, iaitu melukis graf. Yang pertama, saya memberikan tips yang pertama, iaitu murid perlu melukis graf sekurang-kurangnya 50% ruang di dalam kertas graf. Dan yang kedua, murid perlu menyertakan tajuk serta unit di label pada pasi X dan juga pasi Y. Skala seragam digunakan dan juga semua poin dipindahkan dengan betul. Baiklah, kita pergi kepada tips yang pertama. Graf tersebut adalah memenuhi sekurang-kurangnya 50% daripada kertas graf. Tajuk beserta unit perlu dilabel. Contohnya di sini, suhu dan unit. Dan di bawahnya adalah perlu ada masa dan minit. Ada tajuk dan juga unit. Baiklah, yang ketiga, skala yang digunakan adalah skala seragam. Pada paksi X, di sini saya sertakan contoh pada paksi X 0123 menggunakan 2 cm 1 cm 1 nisbah 2. Dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan kita boleh nampak bacaannya adalah seragam. Manakala di paksi Y, graf tersebut tak semestinya bermula dengan kosong. Okey, di mana saya sertakan di sini tipsnya, tidak semua skala graf bermula daripada kosong ataupun sifar. Boleh dimulakan dengan mengikut data yang disediakan. Baiklah, kita pergi kepada bahagian komunikasi seterusnya, iaitu melukis gambar rajah, di mana tips yang disediakan adalah yang pertama, susunan radas mestilah berfungsi dan bahan kimia berlabel dengan betul.
Okey, di sini contoh soalan SPM pada tahun 2009 di mana diberikan lukisan rajah dan berlabel untuk menunjukkan penyaduran kunci dengan argentum menggunakan larutan argentum nitrat sebagai elektrolit, di mana murid perlu pastikan susunan radas berfungsi dan juga bahan kimia dilabelkan dengan betul. Baiklah, kita pergi kepada bahagian seterusnya di mana bahagian menggunakan perhubungan ruang dan masa, murid perlu menguasai dengan memperihalkan perubahan parameter yang boleh diperhatikan dengan masa dari segi bentuk, saiz, isi padu, berat, jisim dan juga warna. Baiklah, di sini saya kongsikan contoh soalan yang melibatkan perhubungan ruang dan masa. Contohnya, H, nyatakan hubungan di antara kepekatan asid hidroklorik dengan kadar tindak balas. Di sini disertakan keywords dia, kata kuncinya adalah hubungan. Baiklah, ini saya juga menyediakan contoh jawapan di mana murid boleh menggunakan perkataan semakin tinggi kepekatan asid hidroklorik, semakin tinggi kadar tindak balas. Baiklah, kita pergi kepada bahagian seterusnya iaitu mentafsir data di mana murid perlu menguasai dengan memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa ataupun pola daripada data yang dikumpulkan. Baiklah, di sini saya kongsikan contoh soalan dan juga contoh jawapan. Contoh soalan yang pertama, asid manakah yang mempunyai kepekatan yang tinggi di mana murid perlu mentafsir data daripada pemerhatian yang telah dijalankan, dan H, murid perlu menyatakan hubungan di antara kepekatan asid hidroklorik dengan kadar tindak balas. Contoh jawapan yang saya sediakan di sini, asid hidroklorik Q mempunyai kepekatan yang lebih tinggi. Ini adalah berdasarkan data yang telah diperoleh semasa membuat pemerhatian. Baiklah, kita pergi kepada bahagian penting iaitu mendefinisi secara operasi, di mana murid perlu membuat tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Baiklah, kita tengok kata kunci yang perlu murid kuasai, iaitu yang pertama, apa yang perlu dilakukan, yang kedua, apa yang perlu diperhatikan. Kebiasaannya, soalan ini memberikan murid 2 markah. Markah pertama diperoleh semasa murid menyatakan apa yang perlu dilakukan dan yang kedua menyatakan apa yang diperhatikan. Baiklah, di sini saya juga sertakan contoh ayat yang meliputi apa yang dilakukan dan apa yang diperhatikan. Yang pertama, apabila 0.2 mol DM padu larutan natrium tiosulfat ditambah kepada kelalang kon dengan asid hidroklorik, ini adalah meliputi apa yang dilakukan. Dan yang kedua, masa yang diambil untuk X, tanda X menjadi tidak kelihatan adalah paling singkat. Itu merupakan apa yang diperhatikan. Di sini saya asingkan juga, okey, dia di mana melibatkan perlakuan dan juga pemerhatian. Perlakuan adalah meliputi apa yang dilakukan, di mana pemerhatian apa yang diperhatikan. Baiklah, kita pergi kepada bahagian seterusnya iaitu mengawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah terdapat 3 pemboleh ubah di sini di mana murid perlu mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. Yang pertama, yang kedua pemboleh ubah bergerak balas, yang ketiga pemboleh ubah yang dimalarkan. Baiklah, di sini kita akan pergi kepada contoh soalan mengawal pemboleh ubah di mana yang pertama dimanipulasikan, yang kedua bergerak balas dan yang ketiga dimalarkan. Contoh jawapan yang saya sediakan bagi pemboleh ubah dimanipulasikan, yang pertama adalah kepekatan larutan natrium tiosulfat.
Ini boleh diperolehi daripada pemerhatian yang kita lakukan. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas iaitu kadar tindak balas. Yang ketiga, pemboleh ubah yang dimalarkan iaitu suhu larutan. Baiklah, kita pergi kepada bahagian yang penting juga iaitu membuat hipotesis. Iaitu murid perlu menguasai proses membentuk pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. Iaitu dengan hala tuju untuk menjelaskan sesuatu peristiwa. Baiklah, di sini juga saya kongsikan contoh perkataan yang perlu diletakkan semasa membuat ayat menyatakan pernyataan umum antara pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Yang pertama iaitu penggunaan perkataan lebih tinggi, lebih rendah. Yang kedua, perkataan bertambah dan juga berkurangan. Ketiga, menghalang, merencatkan atau mempercepatkan. Yang keempat, perlahan ataupun lebih cepat. Yang kelima, perkataan lebih keras, lebih lembut dan juga perkataan lebih kecil dan lebih besar. Ini antara perkataan yang selalu digunakan oleh murid untuk menerangkan sesuatu peristiwa yang berlaku semasa membuat eksperimen. Baiklah, terdapat 3 cara untuk menerangkan hipotesis. Yang pertama, jika berbeza pemerhatian, murid boleh meletakkan perkataan jika maka ataupun lain maka. Dan yang kedua, nak menunjukkan perhubungan semakin besar, semakin rendah kadar tindak balas. Ini contoh penggunaan semakin dan semakin. Dan yang ketiga, untuk perbandingan. Baiklah, kita pergi kepada contoh soalan membuat hipotesis. Sangat penting untuk kita tahu di mana murid perlu mengelakkan penggunaan perkataan neutral seperti mempengaruhi, dipengaruhi ataupun perkataan berbeza. Contoh yang pertama, murid perlu elakkan kepekatan asid hidroklorik berbeza. Elakkan penggunaan perkataan berbeza. Yang kedua, kepekatan asid hidroklorik mempengaruhi masa untuk tanda X kelihatan lebih jelas. Di mana perkataan mempengaruhi adalah perkataan yang neutral. Murid perlu elakkan penggunaan perkataan mempengaruhi. Baiklah, di sini juga saya kongsikan contoh soalan di mana ada hubungan antara proses menyatakan pemboleh ubah dan juga hipotesis. Tipsnya adalah murid perlu menyatakan perubahan pada MV iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan dan juga kesan dia iaitu kepada pemboleh ubah bergerak balas. Contoh jawapan yang murid boleh sediakan adalah semakin tinggi kepekatan asid hidroklorik, semakin pendek masa diambil untuk tanda X kelihatan dengan jelas. Baiklah, kita pergi kepada bahagian yang terakhir iaitu mengeksperimen. Kebiasaannya mengeksperimen adalah meliputi bahagian eksperimen tanpa prosedur iaitu murid perlu merancang bagi menjalankan penyiasatan, memilih teknik serta alat dan bahan, menjalankan aktiviti mengikut perancangan untuk mengumpul dan merekod data, serta mentaksir data serta membuat rumusan tentang penyiasatan atau semasa mereka bentuk eksperimen. Baiklah, kita pergi kepada contoh soalan tanpa prosedur ataupun kita kelaskan sebagai item tidak berpandu. Baiklah, ini antara contoh soalan di mana anda dikehendaki contohnya adalah anda dikehendaki menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kekondaksian elektrik bagi sebatian ion dan sebatian kovalen. Okey, diberikan juga di sini bahan B1, B2 dan B3 iaitu terdiri pada sebatian ion dan sebatian kovalen di mana bahan diberikan dan murid perlu merancang prosedur tersebut. Di sini disediakan juga dinyatakan bahan 1, bahan 2 dan bahan 3. Kebiasaannya murid akan menulis eksperimen tersebut dengan menggunakan perkataan
uh, perkataan yang tertentu untuk menerangkan eksperimen tersebut. Contoh yang pertama, menyukat 50 cm padu bahan B1 dengan menggunakan silinder penyukat di mana ada arahan dan juga alatan yang digunakan semasa menjalankan eksperimen. Baiklah, dan yang di sini saya kongsikan kata kunci semasa menulis eksperimen. Kata kunci yang pertama, kebiasaannya murid menggunakan perkataan bersihkan, turas, lilit, gunakan, hidupkan, didihkan, matikan, periksa, alih, benarkan, tenggelamkan, lalukan, sambungkan, bilas, goncang, isikan, nyala, hentikan, panaskan, tambah, kacau, titis, hangatkan ataupun panaskan, uji ataupun biarkan, tuang, timbang, penuhkan ataupun telangkupkan. Ini antara perkataan famous yang selalu digunakan untuk murid menerangkan eksperimen tersebut. Baiklah, saya sertakan dekat sini tipsnya. Setiap murid perlu mengingat satu kata kunci dengan alat radas bahan kimia yang berkaitan. Contoh daripada apa yang kita tengok di sini adalah sukat 50 cm padu. Itu adalah kata kunci dan menggunakan alat radas iaitu silinder penyukat. Dan yang kedua, menggunakan 2 elektrod karbon dicelupkan. Itu adalah kata kunci semasa melakukan eksperimen. Direndamkan. Itu juga adalah kata kunci semasa melakukan eksperimen. Dan disambung kepada bateri dan voltmeter. Itu adalah alatan. Dan bahagian ketiga, murid perlu diingatkan untuk merekodkan segala jenis pemerhatian yang diperoleh semasa melakukan eksperimen. Dan yang keempat, perlu mengulangi langkah 1 hingga 3 ataupun langkah 1 hingga yang seterusnya semasa mengakhiri penulisan untuk eksperimen tidak berpandu. Baiklah, di sini juga dikongsikan juga perkataan yang selalu digunakan sambungan daripada yang tadi iaitu catatkan, ulangi, letakkan, perhatikan, alihkan, turas, gantung, campurkan, pindahkan dan juga keringkan. Bahagian terakhir adalah kuantiti yang perlu diletak semasa murid menulis laporan eksperimen ataupun prosedur eksperimen di mana untuk bahagian isi padu asid, alkali dan larutan, murid perlu menggunakan antara 25 hingga 250 cm padu. Yang kebiasaannya murid gunakan adalah 25 cm padu hingga 50 cm padu mengikut bekas. Jika menggunakan tabung uji, maksimum adalah 10 cm padu dan burette adalah 50 cm padu. Kelalangkun maksimumnya adalah 50 cm padu. Bikar mengikut saiz iaitu 10 ataupun 25 cm padu. Dan juga sekiranya murid menggunakan bahan kimia pepejal seperti serbuk, ketulan ataupun granul iaitu seperti magma, kupro oksida, kalsium karbonat, nilainya adalah antara 5 hingga 10 gram. Dan bahagian yang terakhir adalah iaitu berkaitan dengan kepekatan larutan. Murid boleh menulis antara 0.2 hingga 2.0 mol DM padu dan kebiasaannya murid menulis adalah 1.0 mol DM padu. Jika larutan tersebut adalah cair, cukup sekadar murid menulis 0.1 ataupun 0.01 mol DM padu ataupun larutan biasa 1.0 mol DM padu dan untuk menyatakan larutan tersebut adalah pekat, murid boleh menggunakan 2.0 mol DM padu. Di sini saya sertakan juga teknik konvo di mana murid mesti menyatakan larutan tersebut dari segi dua benda iaitu menyatakan isi padu dan kepekatan. Perlu dinyatakan isi padu berserta kepekatan. Contohnya 25 cm padu asid hidroklorik, 1.0 mol DM padu.
Baiklah, ini adalah apa yang saya kongsikan tadi. Murid perlu menyatakan kata kunci dan juga kata kunci berserta nilai yang perlu dinyatakan. Contohnya adalah 50 cm padu bahan B1. Sekiranya kita telah mengetahui kepekatan bahan tersebut, tidak perlu dinyatakan. Sekiranya tiada, murid perlu menyatakan sukar 50 cm padu asid hidroklorik 1.0 mol di Ampadu. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk murid semua. Terima kasih.